Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cik Samad. Tak jumpa. Itulah. Alhamdulillah. Apa khabar Cik Samad? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Datang jenguk anak ke? Hantar anak di tambahan. Tambahan. Hari Sabtu kan ada subjek sains. Itulah. Tapi Ustaz, saya tengok kan surau ni baguslah, selesa lah untuk student kan, untuk pelajar-pelajar. Saya tengok anak-anak saya pun kadang balik ke rumah cerita dekat saya, dia kata seronok dekat surau ni dengan aktiviti yang banyak kan, dengan ada aktiviti pertanian untuk murid, dengan adanya permainan untuk murid-murid. Jadi pelbagai aktiviti yang ada kat surau ni Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya Alhamdulillah, kan? memang itulah tujuan utama kita buat surau ni pun. Betul. Pada peringkat lebih kurang bermula tahun 2014 kita mula buat surau. Oh lama dah, 2 tahun 3 tahun. Hampir nak 4 tahun, masuk 4 tahun ni kan. 4 tahun. Jadi untuk tujuan mengimarahkan segala program-program keagamaan dan juga program-program sampingan yang lain. Dan alhamdulillah sehingga setakat ni kita berjaya untuk mengimarahkan surau ni lah untuk kegunaan murid-murid kita. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, saya tertariklah dengan sejarah pembinaan surau ni. Boleh ikut Ustaz cerita sikit? Boleh sangat. Banyak kisah-kisah yang menarik daripada mula kita merancang sampailah kita tertubuhnya surau ini. Perjalanan itu cukup unik dan alhamdulillah Allah permudahkan segala-galanya. Tapi kalau nak tahu lebih detail, boleh saya ceritakan. Mari kita duduk sana je. Jom. Sekolah Kebangsaan Bandar Indah ini ditubuhkan semenjak tahun 1996 lagi. Dan pada waktu itu kita dah pun mempunyai sebuah musalla sebelum adanya surau Al-Qusaini ni, dan itu berada di blok C di tingkat 4 atas ujung sekali. Dan pada waktu itu alhamdulillah musalla kita mampu menampung dengan jumlah enrolment murid kita pada ketika itu. Tapi daripada masa ke semasa, tahun demi tahun, murid kita semakin bertambah. Jadi surau ataupun musalla kita lama-kelamaan tidak mampu untuk menampung keperluan murid yang kita ada pada waktu itu. Dan akhirnya pada tahun 2013 tak silap saya, Jawatankuasa PDG telah mula memikirkan secara serius tentang pembinaan sebuah surau di kawasan ini. Jadi peringkat awalnya kita telah mengadakan mesyuarat khas tentang cadangan untuk membina surau. Jadi sudah tentunya lah apa-apa pun kita harus memikirkan tentang kos pembinaan. Alhamdulillah, mungkin kerana niat kita itu baik, maka Allah telah membuka hati salah seorang jawatankuasa PBJ kita
bermurah hati untuk meletakkan modal asas dalam pembinaan surau ini. Jadi Encik Husaini yang sekarang telah dapat gelaran Datuk, pada waktu itu sebagai timbalan yang dipetua PBG telah bermurah hati untuk menghulurkan dana awal sebanyak RM250,000. Jadi dengan jumlah wang itulah kita mula bergerak untuk melalui prosedur ataupun SOP yang betul bagaimana untuk merealisasikan pembinaan surau ini. Kita telah menyalurkan permohonan itu kepada pihak JAIS supaya kita dibenarkan membina surau dan minta pihak JAIS datang ke sekolah untuk menentukan arah kiblat. Dan alhamdulillah segala SOP itu kita telah berjaya laksanakan dengan cukup baik dan dalam tempoh pembinaan surau ini berjalan hanya lebih kurang 6 bulan sahaja. Pada asalnya bangunan kawasan surau ini adalah kawasan yang kosong, tidak ada apa-apa pembangunan, yang ada beberapa batang pokok besar kan. Jadi kerana kita mempunyai kawasan yang rasa sesuai untuk kita mendirikan sebuah tempat surau yang baru, maka permohonan kita permohonan kita ke jabatan dan pihak BBT mudah mendapat kelulusan. Alhamdulillah pada 1 Ramadan 2014 surau ini siap dibina sepenuhnya, dan pada tarikh itu kita memulakan aktiviti pertama kita dengan melaksanakan solat sunat tarawih. Dan sepanjang bulan Ramadan tahun tersebut surau ini tidak sunyi daripada pengimarahan daripada siang hari sampailah ke malam hari dengan solat-solat sunat tarawih. Kalau kita lihat pun kedudukan surau kita ni amat strategik, berada di bersebelahan dengan kantin, bersebelahan dengan bangunan sekolah dan laluan pintu masuk yang mudah kita akses, menyebabkan murid-murid kita, guru-guru kita suka datang ke surau ini. Ustaz, dalam tempoh 4 tahun ni, apa program-program yang besar dilakukan oleh surau ni, Ustaz? Oh, banyak, Ustaz. Kita menggunakan sepenuhnya rezeki yang Allah, nikmat yang Allah bagi pada kita, mengimarahkan surau ini. Kita telah berjaya menjemput ramai penceramah yang hebat-hebat dalam memberikan ceramah, khususnya dalam hari-hari kebesaran Islam. Contohnya macam Ustaz Ilyas, Ustaz Akhir Khail kan, beberapa orang PIU yang telah datang menjejaki kaki mereka ke surau ini. Yang selain daripada itu, Ustaz, yang menjadi satu kebanggaan kami di sini, apabila tertubuhnya surau, pihak PPD Daerah Ulangan, Pejabat Pendidikan Daerah Ulangan, bermula tahun 2015 meminta surau Al-Husaini, Sekolah Kemasan Perangai ini, mewakili PPD Daerah Ulangan dalam program surau imarah selama 4 tahun berturut-turut. Maknanya kita daripada mula tertubuhnya surau ini tak berhenti-henti cuba menjadikan surau yang terbaik di daerah Ulangan ni peringkat sekolah rendah. Jadi alhamdulillah, itu bagi saya itu satu kebanggaan dan satu pengiktirafan yang tinggilah. Kita baru bermula tetapi kita telah mula menyumbang untuk peringkat daerah. Okey Ustaz, saya minta diri dululah. Masa pun dah tak ni kan, anak saya. Dan saya doakanlah semoga surau ini terus diimarahkan, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Okey Ustaz. Okey. Kalau ada peluang tu, sama-samalah kita usahakan lagi mengimarahkan surau yang Ustaz bagi sumbangan sikit ke. InsyaAllah. Carilah rakan-rakan yang lain sanggup menyumbang untuk kita kan. InsyaAllah surau ni akan lebih kuat fungsi dia untuk anak-anak kita, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Nuridah binti Manap, lulusan Sekolah Kebangsaan Pandan Indah. Alhamdulillah, untuk kali yang keempat pada tahun 2018, Sekolah Kebangsaan Pandan Indah sekali lagi terpilih mewakili daerah Hulu Langat untuk pertandingan imarah surau bagi mewakili daerah ke peringkat negeri. Melalui pertandingan ini, ianya dapat menyatupadukan warga sekolah ke arah program-program dan aktiviti-aktiviti imarah surau. Antara program-program yang telah dijalankan di Surau Al-Husaini adalah merupakan program yang berbentuk keagamaan
keagamaan iaitu program bacaan Yasin pada setiap hari Jumaat, program solat duha dan juga program solat hajat yang melibatkan murid-murid tahun 5 dan 6. Selain daripada itu, program-program PDPC juga dijalankan di surau. Program-program yang dijalankan adalah program yang berupa ceramah dan juga tazkirah yang berbentuk ke arah membentuk sahsiah dan disiplin, dan begitu juga program-program yang mendedahkan murid kepada aktiviti-aktiviti yang lebih besar iaitu aktiviti yang menjurus kepada aktiviti di masjid-masjid. Dengan itu, apabila anak-anak pergi ke masjid, mereka sudah biasa dengan program-program yang telah disediakan di sekolah, dan apabila berada di masjid, contohnya untuk program solat Jumaat, mereka akan lebih berdisiplin dan juga dapat menyesuaikan diri sebab program-program tersebut telah diasaskan di sekolah. Di Surau Al-Kushaini juga diadakan sudut-sudut ilmiah yang bertujuan khas untuk PDPC dan juga untuk memudahkan guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan keselesaan yang telah disediakan di Surau Al-Kushaini. Baru-baru ini, Surau Al-Kushaini dan Sekolah Kebangsaan Pandan Indah telah menerima lawatan penanda arasan daripada 2 buah universiti dari Indonesia iaitu Universiti Muhammadiyah Jakarta dan juga Universiti Lampung dari Sumatera. Tujuan penanda arasan adalah merupakan melihat kepada PDPC dan sudut-sudut ilmiah yang dijalankan di Surau Al-Kushaini, dan alhamdulillah hasil daripada lawatan tersebut, sekolah telah mendapat pujian daripada kedua-dua buah universiti tersebut. Harapan saya kepada semua program yang telah diaturkan di Surau Al-Kushaini adalah supaya ianya menghasilkan kemenjadian murid yang berakhlak mulia dan mempunyai sahsiah dan akhlak yang terpuji serta boleh dicontohi. Saya selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pandan Indah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah menyumbang tenaga, menyumbang idea dan juga menyumbang wang ringgit dalam menjalankan semua aktiviti yang telah dijalankan di Surau Al-Kushaini. Ucapan setinggi terima kasih juga saya tujukan khusus buat penyumbang utama iaitu Datuk Kushaini Jaafar yang telah menyediakan dana untuk pembinaan Surau Al-Kushaini, juga kepada PIPG Sekolah Kebangsaan Pandan Indah, guru-guru dan juga ibu bapa khususnya. Mudah-mudahan Allah SWT sahaja yang dapat membalas segala jasa baik dan pengorbanan serta tenaga yang tuan-tuan dan puan-puan telah curahkan demi pembangunan Surau Al-Kushaini. Terima kasih.